Alright, selamat petang. Aku dengan Mona nak pergi tengok Natasha Hudson kan. Dia baru lahirkan baby. So aku nak pergi rumah dia, nak tengok baby dia. Pergi visit lah, orang kata kita pergi visit Natasha Hudson. Dekat je rumah dia dengan rumah aku. Walaupun stay tune, kita pergi ke rumah dia. Jom. Dia baby boy kan kali ni. Let's go. Jam USJ petang-petang memang jam kan. Tengok tu USJ Subang Jaya. Memang ada gaya. Alright gang, lagi 3.9 km kita akan sampai. Right. Alright gang, kita nak pergi beli barang jap. Petra, botak. Nak pergi beli barang dekat Jaya Grocer jap. Lepas tu kita balik. Let's go gang. Hai, muka sebab molek. Hai abang. Bang. Hai. Hai sebab. Hai. Nak ikut. Fuyo. Tengok. Panas ke pakai spek tu? Go. Go, tengok sini. Tengok abang spek abang. Spiderman. Let's go. Alright gang, kita kat Jaya Grocer sekejap cari barang. Dengan Petra. Hai, pusing-pusing. You nampak ke tak tu? Terus, sinilah. Okay, settle. Oh yo, pakai spek tu. Hai, awak pakai spek pergi mana? Panas ke? Panas ke? Oh, kamu tak langkah. Let's go. Alright kan, hari ni memang hari free lah. Hari free hari ni di rumah aja. Mona pun keluar sekejap. So hari orang kata hari bersama keluarga hari ni. Sambil-sambil aku godek-godek kereta ni. So nak masak untuk diorang sekejap lagi jap. So bibi masak. Mungkin masak, tak tahulah masak apa untuk budak ni. Bibi. Alright guys, saya dah sampai rumah dah. Guys, nak tanya pendapat korang. Kalau aku nak spray kaliper ni, warna apa yang cantik? Sebab aku ingat aku nak tukar stiker dekat kaliper ni daripada RS yang original aku ni. Nak jadi kepada Audi Sport seramik tu. Sebab aku dah tukar carbon seramik disc dia. So aku ingat nak tukar warna kaliper ni. Lepas tu nak tukar stiker dekat kaliper tu jadi Audi Sport seramik. Kalau Audi punya kalau dah pakai seramik, dia tukar yang tu lah. Tapi aku tak tahu nak maintain aku punya yang sekarang ni ke. Sebab sekarang ni warna ori, dia punya logo pun ori lagi. Kalau dah stiker dia macam dah tak ori sangat. Cuba korang komen sikit. Okay, aku pun tengah fikir-fikirkan lagi sekarang ni warna apa. Ingat kalau aku buat warna biru macam ni okey tak? Warna biru ni memang Audi original punya carbon seramik pun ada biru macam ni. Yang tak ada carbon seramik pun memang ada biru macam ni juga. Sama ada biru, merah ataupun dia punya grey tu, silver grey. So nanti korang komen sikit. Stiker yang aku nak buat logo tu macam dalam gambar ni. Kalau aku tengok, ni stiker Audi Sport seramik. Alright. Sebab yang ni aku punya original, dia bukan stiker, dia macam airbrush lah. Original lagi. Sebab aku tukar carbon seramik. Bila carbon seramik, aku ingat aku nak tukar lah Audi Sport seramik. Tak tahu lah, kotor gila kereta. Tapi itulah, nak tanya pendapat korang. Ataupun aku nak maintain pakai macam ni je ke? Sebab ni original dia, lama-lama dia akan pudar sikit lah yang, tapi still pudar yang original lah. Aku pun tak tahu lah nak cakap macam mana. Kat sini pula. Ni dia bukan stiker, dia macam airbrush. Nak fikir-fikirkan sama ada aku nak buat Audi Sport seramik tu ke, ataupun aku nak maintain RS macam ni je. Cuba korang komen sikit. Alright, minta pendapat korang sikit. Ataupun aku nak tukar colour. Bila colour depan belakang aku kena tukar. Kalau biru, dia kena biru 44.
Biru dia pun jahat juga sebab aku body hitam. Kalau merah pun sebab dengan hitam merah kena juga geng. Aku pun tengah fikir-fikirkan ni sekarang ni. Sebab kalau merah dia matching pula. Aku punya quattro depan ni aku dah buat colour merah. Ni stiker je. Dia kalau tak warna hitam. Dia matching sikit lah dengan lambang merah tu. Merah sikit-sikit, merah sikit-sikit okey lah. Kalau kata brake sini warna biru, sini aku nak maintain hitam balik. Ataupun kelakar pula kalau aku buat biru tak. Tak apa, korang komen dulu guys. Sama ada kaliper ni aku nak tukar colour ataupun aku maintain merah, aku buat stiker di spot ceramic je. Macam dalam gambar ni kalau aku tengok. Alright. Komen sikit guys, komen sikit guys. So kalau depan tukar colour, belakang aku nak tukar colour juga. Itu aku tengah fikir. Sebab ala-ala dia kena 4 colour sama baru cun. Kalau tak, maintain je macam ni lah. Bukan apa? Apa tu? Tak. Ha? Kita. Macam apa tu? Kita. Sebaik. Strawberry. Sedap ke? Lagi minum air banyak-banyak sikit, okey? Panas. Lagi minum air. Alright. Mana? Okey. Ni makan father dah jadi tanuk ni. Macam apa? Makan father. Macam fire? 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 Api? Fire apa? Macam lilin? Pink. Satu lagi aku tengah cari penutup untuk coolant, penutup untuk oil cap dengan wiper punya penutup ni yang billet. Kalau korang ada stok, kalau korang tahu kat mana jual, dia sama je rasanya dengan EA888 punya engine, Mark 7 apa semua. Yang billet punya. Aku tak tahu yang 034 ke apa satu lagi. Racing line punya. Racing line dia ada satu set. 1, 2, 3. So siapa-siapa ternampak kat mana dia jual, bagi tahu komen kan. Sebab aku tengah cari yang billet punya. 1, 2, 3. Billet ni satu lagi. Nak cari yang billet. So kalau korang ada nampak kat mana-mana jual, jadi korang bagi tahu aku, DM aku dekat mana-mana, dekat komen kat YouTube ni ke ataupun DM dekat IG ke mana, ke kedai mana-mana. So aku memang tengah mencari. Alright. 1, 2, 3, 4 barang. Satu lagi, kalau korang ada mana-mana yang nampak yang carbon fiber punya cover pun, boleh contact aku. Alright guys. Mantap. Satu lagi lampu ni, yang kat mana boleh repair yang kuning ni. Aku nak cari tempat yang boleh repair yang day running light yang kuning ni. Sepatutnya dia kan putih. So sekarang aku dah jadi kuning sebelah. So siapa-siapa tahu pun boleh komen ke kedai lampu mana yang korang prefer yang buat kerja kemas. Dia sebenarnya nak buat tu senang je, kena buka lampu je cerita dia, cuma aku malas nak buat sendiri. Kalau rajin boleh juga aku buka-buka lampu ni. Masalah tak ada masa. So kita atas kedai je lah. So lampu yang kuning ni nak jadikan putih balik. Kat mana kedai yang kemas buat kerja, korang boleh komen geng. Sebab aku memang tengah mencari. Ni lampu ni, day running light. Yang ni, dia jadi kuning atas ni. Sebabkan dia terbakar LED tu lah. LED dah jadi kuning, dia terbakar ujung ni. Ujung ni dah macam kesan terbakar tu, yang pantulan kuning tu. So siapa-siapa tahu boleh kedai mana yang cun dan harga pun cun, komen geng. Okay geng, so siapa-siapa tahu info-info yang aku cari tu, boleh roger-roger. Sebab aku memang mencari billet CNC untuk penutup-penutup coolant, penutup minyak apa, petrol pula, minyak hitam dengan air wiper tu, dengan stick untuk minyak hitam. Lepas tu aku mencari juga pendapat korang lah untuk kaliper aku tu. Apa pun hari ni baran sangat-sangat. Aku rasa macam lemau gila. Aku tak tahu nak demam ke apa ke. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, bye-bye Petra. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe cakap. Jangan Jangan suka Jangan lupa Jangan lupa subscribe. Bye. Tekan loceng.
Tidak rocking. Bye-bye. Bye-bye. Bye kiss sekali. Bye. Okay guys. Kita jumpa di next video guys. Mantap guys.